Maksudnya irama rock ni. Irama rock yang mana satu yang kau cakap? Betul tak? Rock ni banyak ni. Macam-macam rock ni. Apa? Heavy metal? Hard rock? Mana yang kau nak ajukan ni sekarang? Kau dah kata, okay, heavy metal. Rasa-rasanya heavy metal ni lagu yang terpopular saja yang boleh main. Lagu yang tak popular memang payah. Kalau lagu Jiwang ni rockers tak sampai ke situ. Kau nak cakap rockers, wah lagu dia bagus, Jiwang tak ada. Abang mau tu heavy metal. Memang dilahirkan heavy metal, bukan sentimental. Sentimental tu tukar pula gaya. Itu abang daripada dulu pun tahun 70-an dekat 80-an memang heavy metal all the way. All dia tak pernah nyanyi lagu slow. Kalau kena rekod lagu slow kan 1 jam tak habis. Kadang-kadang satu malam habis sikit je. Lain tak habis. Tapi kalau lagu rock ada aku juga pernah tu album pertama tu 6 lagu rock kan. Dalam satu album kan ada 6 lagu rock, 4 lagu slow kan. 6 lagu rock tu daripada pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi. Direct. Settle. Mungkin sebab ada jiwa bang. Sebab jiwa dah sampai. Itu pasal kita menjiwai lagu tu. Kena lagu yang jiwa-jiwa yang kita tak pernah menjiwai. Alamak, lemau. Itulah pengalaman. Ini cerita pasal pengalaman. Tak semua penyanyi sama. Ada lain-lain dia lah. Tapi dalam recording ke apa, ke show ke apa, kita nak kena seminar nak bagus. Kalau seminar tak bagus pun masalah. Abang Ju ada show besar, Abang Ju jogging yang selesai apa semua guys seminar. Dia senang lari sana, lari sini, lari tu. Pernah tengok? Tak pernah kan? Abang Ju lari keliling tau. Masih muda kan? Lawak.